ada depan mata ni, kita nak masak bubur pulut hitam. Lepas tu jangan lupa menggunakan susu Good Day. Yang pentingnya low fat milk. Okey. Kita ada kalsium, protein, vitamin D, B2 dan juga B6. Penuh dengan nutrisi, okey? Dan yang penting dia tak ada bahan pengawet. Ya, walaupun tak ada bahan pengawet, bila minum tetap awet. Good Day. Okey. Kita Masukkan air dalam api kuali dulu. Buka api dulu. Saya nak buat apa ni? Buat tengok saya je. Lepas tu, sekarang ni kita tuangkan air dulu. Kita sukatkan dia. Okey. Lepas tu apa dia, Biba? Ini dia pulut hitam kita. Okey, lepas tu kita masukkan. Kita gaul-gaulkan dia. Cikgu, tolong cikgu. Cikgu Isak kita. Itu dia. Tak masak lagi Kita nak bagi dia gaul apa? kembang dulu. Okey. Barulah sedap. Okey, dah boleh masukkan Kemudian apa? Kita masukkan gula. Ikut Bukan manis. semua ke? Tak, janganlah manis sangat tu. Kan sebabnya susu tu pun sebenarnya dah ada yang apa? Dah ada dia punya kemanisan dia. Okey, sebab tu kita letak Baik, ni saya potong. betul. Kita letak santan. Yang penting santan ni jangan letak banyak sebabnya kita lebih pada menggunakan susu Good Day. betul. Bila masak orang potong macam tu. So maknanya nanti dia larut dekat dalam tu. Air panas tu. Betul. Tapi kalau kita tadi dah banyak sangat gula seketul ni je. Lah, ni? Kan? Dia pecah banyak. Tadi kan tu. Macam cikgu Isak sini suka benda manis ke ataupun makan benda yang simple je? Saya suka kurang sikit. benda yang manis. Benda yang manis. Kalau kita orang tak manis depan mata tak cukup. Belum lagi. Belum cukup. Belum. Jahat mulut. Nak kena Baik, Aisyah. agaknya. Tak cukup manis ke kita? Okey.